Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Syifa Umairah binti Muhammad Syafiq, berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebahasaan Jawi yang terletak di seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 4013. Buka bicara. Saya mulakan dengan pantun. Buku dibaca di waktu pagi, ilmu dicari sepanjang hari. Cinta berlandas, iman di hati. Itulah kisah yang ingin saya kongsi. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang amat menyentuh hati. Tajuknya ialah Ayat-Ayat Cinta, karya seorang penulis hebat dari Indonesia, iaitu Habibah Rahman Al-Shirazi. Buku setebal 590 halaman ini merupakan pemenang Penang Award Novel Terpuji Nasional 2005. Buku ini juga telah memenangi anugerah perhargaan The Most Favorite Book 2005. Buku ini bukan sekadar cinta biasa. Ia kisah tentang Fahri, seorang pelajar Islam yang sedang menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar, Mesir. Dia bukan sahaja pintar, tapi sangat menjaga agama, akhlak dan maruahnya sebagai seorang Muslim. Walaupun ramai perempuan meminatinya, Fahri tetap tanda berhati-hati. Cintanya bukan pada rupa, tetapi pada iman dan akhlak. Dia percaya bahawa cinta yang sebenar mestilah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dalam buku ini, kita juga akan menemui kisah pengorbanan, kesabaran dan ujian yang berat dihadapi oleh Fahri. Namun, dia tidak pernah putus asa. Dia yakin setiap ujian itu membawa hikmah kepadanya. Apa yang paling saya suka tentang buku ini ialah mesin yang sangat mendalam. Ia mengajar kita bahawa cinta tidak boleh mematahkan prinsip agama kita. Ia juga menjadikan saya lebih ingin menjadi insan yang sabar, kuat dan sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Akhir kata, saya akhiri bicara saya dengan pantun. Buku dibaca, hati pun lenang. Ilmu ditimba, iman pun datang. Ayat-ayat cinta, novel gemilang. Syarat pengajaran penuh cemerlang. Saya galakkan rakan-rakan semua untuk membaca buku ini. Bukan sahaja kerana ceritanya menarik dan mudah difahami, tetapi kerana ia membawa kita dekat dengan erti cinta yang sebenar. Cinta yang membawa kita dekat ke syurga. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal taufiq.